Assalamualaikum guys, and welcome back to my video. Cuaca macam redup sikit sebab semalam hujan lebat. It's the end of the season. Aku nak balik dah hari ni. So aku tengah pack barang aku. Banyak benda lah, banyak kerja nak buat. I'm going back first, tapi yang lain masih ada dekat sini. Cumanya lalang kita nak balik ni kan, nak pack apa semua. Aku macam gila, kita buat satu lagi video lah. So video kali ni aku nak cakap sikit tentang aku punya dive equipment lah. Okay. So aku rasa macam aku tak pernah buat kot video pasal scuba equipment yang aku ada kan. So tak pernah terfikir. Tapi alang-alang lah, sambil aku tengah kemas ni nanti aku beritahu lah. Okay. Nak kena pakai wireless mic. Over the years kan, aku macam adalah few equipment yang aku pakai. So I will share it to you lah. Okay, kita start daripada mask dulu lah. Okay. Mask yang aku pakai adalah mask Buchat Max Lux S. So ini favourite mask aku lah. So this is actually my third mask lah, Buchat Max Lux yang ketiga. Sebab sebelum ni ada tu satu hilang, satu lagi dia dah koyak dah, dia punya musket kat bawah. So each time I bought a new one, the same one. Sebab apa? This mask fits my face perfectly well. Lepas tu second mask yang aku ada adalah Buchat juga, ada mount GoPro. So ini adalah Buchat, aku tak ingat model apa, tapi Buchat ni aku hanya buat untuk kalau aku nak pergi free diving ke, which is jarang sangat lah. Ataupun aku pergi dekat air terjun ke, something like that lah. So mask kita letak bawah ni. Lepas tu aku ada dua je fin. Okay. Sebelum ni aku dah try macam-macam fin juga, tapi selama ni hanya dua fin ni je lah yang aku ada. Satu adalah yang aku selalu pakai, Mares Avanti SL. Fin murah je, ni pun dah koyak dah, aku nak kena beli baru. So aku akan beli yang model sama juga. Foot pocket dia ringan, very light. Dia tak macam Avanti Quattro Power tu yang apa, yang foot pocket dia tu macam keras sikit. Aku still prefer yang light ni lah. Okay. Lepas tu second fin yang aku ada adalah Gal Super Mew. Korang mungkin jarang tengok lah, tapi aku ada lah few times aku pakai yang ni. Tapi yang ni open heel lah. Yang Mares Avanti SL dia full foot. Tapi you guys pun, aku rasa you guys tahu yang aku ni jenis prefer full foot. Dalam video pun aku banyak pakai yang full foot kan. Sebab apa? Dia kalau yang open heel ni aku rasa macam dia berat sikit on the ankle. Ankle movement tu dia macam slightly restricted. So aku tak berapa suka sangat lah yang open heel pakai booties ni. Melainkan kalau kata nak pergi shore dive dekat Tulang Bend ke, basically banyak shore dive lah, ataupun dive yang memang sejuk, memang kau pakai yang booties sekali dengan open heel. Aku ada dua, Cipro dua-dua, satu low cut, satu lagi high cut. Tapi high cut tu mana entah, tak tahu siapa ambil, aku tak tahu kat mana. Itu aku pakai, lepas tu tanya budak-budak ni, seorang pun kata tak nampak. Tak tahu, takut ada customer terambil ke, aku tak sure. So at the moment tinggal satu. Tapi aku still mencari lah sebab hari ni dah nak balik kan. Aku nak pack semua. And then SMB aku ada dua. So SMB biasa je. Dua-dua jenis plastik punya reel. Sebab aku tak suka sangat yang besi tu. Semua plastik. Tak sini, dua. Okay, tak situ. Fin pun kita letak bawah lah. Satu, tiga. Macam tu. Snorkel pun sebenarnya aku dah banyak snorkel sebenarnya, tapi selalu hilang. And ni pun sebenarnya aku jumpa ni tengah laut. Situ dia. Lepas tu dive torch. So torchlight untuk diving aku ada 4 lah total. Okay. So yang first kali adalah Big Blue AL450 MT NMT. So ini like 450 lumen lah. Dia kecil, dia tak berapa nak kuat sangat, tapi it works just fine lah. Okay. Second one is the Orca torch. So dia 520 1000 lumen. Ketiga adalah Skywoods D6, also my favorite. And then yang latest one is the Orca Torch ZD710, which is yang aku buat review lah. Yang ini aku dapat daripada company Orca Torch, dia orang hantar untuk aku buat review. So far I like it lah. Okay. So aku ada 4 lah total semua. And then kita move on kepada regulator pula. Sepanjang aku dive, aku ada beberapa regulator yang pernah guna lah. Okay. First kali yang Crazy, second one is Crazy juga lah. Tapi dua-dua tu dah, satu aku dah jual, satu lagi dah rosak lah. So aku mana nak repair. So at the moment, selama 6 tahun ni aku pakai yang ni lah.
yang Apex XTS 200. You guys mungkin tahulah yang ni, nampak kan. So from time to time aku dah tukar dia punya hose primary sebab bocor. Yang ni pun dah service, things like that lah. Gauge pun dah rosak dah, dia macam ada error sikit. And then second regulator XTX 50, also from Apex. Yang ni sebenarnya aku beli dengan member aku juga. So dia sebenarnya normal set, tapi aku convert dia jadi side mount punya regulator. So hose pendek, SPG, lepas tu ada fish port untuk inflator. So at the moment memang dua ni je lah yang aku ada. And then lastly BCD pula. So BCD at the moment aku ada 3 lah. Yang paling lama aku pakai adalah Ziegler Stiletto. Yang ni aku buat mengajar courses lah, okay, Vandai apa semua kan. So ini dah lama lah, dalam 11 tahun setengah macam tu lah, nak masuk 12 tahun. Lepas tu dia jenis wing, back inflated wing. Lepas tu dia punya harness sedap. Lepas tu second one adalah Apex WTX 30. Okay, dia punya backplate tak ada padding apalah, just harness macam tu. Dia sebenarnya dah ada 2 tau. Dia ada yang biasa punya, yang kain Cordura tu, macam ni, material macam ni. Satu lagi yang jenis plastik. So aku punya yang PSD model punya WTX 30. So aku akan letak harga lah. Ni model lama juga ni, aku tak tahu aku ada model baru semua. So ini jenis full donut dia atas sampai bawah. Yang ni wing. And then last BCD aku, third BCD aku adalah side mount BCD. Tapi aku jarang dive side mount. Dia tengok kegunaan lah. Model yang ni tagline size 16 Avenger, Calavera Maya punya design. Dia ada yang Transylvania punya design juga, yang macam Dracula punya design tu. So far okay lah, everything okay lah. So itu semua aku punya equipment lah. Sebab aku rasa macam tak pernah buat video pasal benda ni kan. Not much, but ada redundancy lah. Kalau yang ni rosak, aku boleh pakai satu lagi, macam tu lah. So aku akan sumbat semuanya dalam aku punya luggage bag yang untuk diving ni. Beli yang ni, yang brand Decathlon punya, brand Subi. Murah besar-besar. Tapi dia tak adalah macam heavy duty. Like pada aku rasa macam fragile sikit lah. But dia besar, boleh tak banyak barang. Lepas tu dia ringan jugalah. Aku akan sumbat semua ni, semua dalam equipment bag ni. Lepas tu aku akan tambah lagi tu. Ada lagi lah barang-barang lain lagi. That's it. Satu bag, satu kotak. Allah, basah. Dalam kotak tu ada tu apa, ultrasonic cleaner yang buat repair repair regulator apa semua kan. Beg baju, beg man. Tak. Beg aku sendiri. Tangan ada 2 je. Kita pakai, kita tolak ajak lagi. Kita sorong bawa pergi jeti. Macam nak hujan. Hujan kot petang ni, malam ni. Tapi minta sempat lah aku nak balik. Okay guys, that's it for the last video of the season. See you guys on the next one. Okay, so kita sambung dengan video, tak tahu lah, video pergi diving kat luar pula kot. Tak sure, atau video dalam studio, I don't know. Bye. Bye-bye man. Okay, bye-bye of the season. Last video of the season. Bye. Okay dah. Zas.